tahun baru ni saya nak menjadi lebih baik daripada saya sebelum ni. InsyaAllah tahun ni saya diberi amanah yang baru. Kan nak buat lebih baik daripada tahun ni, insyaAllah. Doa-doakanlah Kak Lim buat lebih baik lagi. Itu je lah. Azam tahun baru kita perkali ni, tahun 2026. Harap kita dimurahkan rezeki. Ucapan dia, selamat tahun baru semua orang. Semoga tahun ni kita berusaha menjadi seorang Muslim yang lebih baik lah dari tahun lepas. InsyaAllah azim kahwin 2026. Amin. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Selamat tahun baru kepada anda semua. Semoga tahun baru anda dan semua-semualah Kak Lim dan anda semua lebih baik daripada tahun sebelumnya. Okay. Selamat tahun baru 2026 bersama.